hari perlawanan untuk KL Spice Girls dan MBPJ untuk aksi minggu kedua FS Women Super League 2025. Salam hormat, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium MPAG. Pandan perdana untuk kami bawakan kepada anda secara langsung untuk buruan 3 mata penuh pada peringkat aksi kumpulan A ini. Apapun perlawanan akan dimulakan untuk kita memperlihatkan bagaimana gerak pemulanya dalam 35 minit yang pertama di separuh masa pertama ini. Detik pertama yang dimulakan oleh MBPJ berjersey serba merah yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Serangan yang cuba diatur ketika ini untuk MBPJ. Kemarahan kita lihat di sebelah kanan untuk Herita Justin. Cuba masuk ke kotak penalti. Satu percubaan dilepaskan dan jaringan cuba dihasilkan. Percubaan daripada Herita Justin, kemudian tindakan susulan ini tidak berjaya untuk menjelmakan gol pertama buat MBPJ. Satu serangan yang cukup baik membabitkan Herita Justin. Tidak berjaya ditampar dengan lebih kemas. Kemudiannya pertahanan kanan mereka, Farah Wajidah yang berada di bahagian atas hampir-hampir. Rehla berjaya untuk dikawal ketika ini buat Sadrina. Kembali kepada Azza Harniza. Aina Suraya tidak boleh melakukan kesilapan. Bola di kaki MBPJ ketika ini. Nur Khalida ke tengah kali ini untuk Farahia. Farahia, satu percubaan dilepaskan oleh Farahia. Dan kali ini bertindak dengan cukup cemerlang Dia Fatihah. 4-5 pemain membina benteng untuk Spice Girls melalui arahan Dia Fatihah selaku penjaga gol. Dan whistle untuk pengadil berisyarat sepakan percuma ini boleh dilakukan. Herita Justin kali ini leret dan mudah untuk dibaca dan ditangkap kemas oleh Dia Fatihah. Azza Harniza ketika ini pantas untuk mendapatkan jasa di ruang kotak penalti, tetapi mudah untuk dibayangi. Sekali lagi satu percubaan untuk Sabrina, terkena tiang. Putri Noralisa sebenarnya yang melakukan percubaan itu dan setidak-tidaknya berjaya untuk memberikan amaran kepada MBPJ. Satu teknik sepakan yang cukup baik. Putri Noralisa sudah pun menewaskan Syazwani Zainal, tetapi sayang hanya menggegarkan tiang gol. Itu adalah percubaan kedua mereka. Percubaan tepat pertama ke arah pintu gol untuk melancarkan serangan ke arah pintu gol mereka. Jadi semakin menarik. Satu percubaan dilepaskan oleh Nur Khalida di ruangan zon 14, tetapi Dia Fatihah sekali lagi menunjukkan kredibilitinya. Satu ruang yang diberikan kepada Nur Khalida, teknik sepakan yang cukup baik, tetapi sudut tengah yang menyebabkan tidak ada masalah untuk Dia Fatihah melakukan tangkapan kemas, kerana Spice Girls sedang meningkatkan corak permainan mereka. Dan ketika ini satu peluang untuk mereka dengan hantaran dari Jasya Jumilis dalam kotak penalti. Satu percubaan dilepaskan oleh Jasya Jumilis. Felicity, kawalan ke sebelah kiri, bukan Rida yang melakukan tekanan tinggi. Satu hantaran cukup baik untuk mendapatkan Kisha. Satu percubaan, tetapi Kisha melalui percubaan itu yang lebih bersedia pastinya Dia Fatihah. Dan Spice Girls terpaksa untuk bermain dengan 10 pemain seketika. Putri Noralisa yang akan mengambil sepakan ini. Apakah akan ada percubaan terus atau bagaimana? Putri Noralisa kali ini mencuba, tetapi ada lambungan dan tandukan. Jaringan yang berjaya dihasilkan oleh Jasya Jumilis selepas tepisan daripada Nur Syazwani yang berjaya untuk ditanduk masuk oleh kapten pasukan Jasya Jumilis di minit 65 ini. Segala-galanya bermula dengan sepakan percuma daripada Putri Noralisa.
Satu teknik sepakan yang cukup baik. Kita memperkatakan deretan peluang MBSJ jika mereka tidak menyudahkannya, maka Spice Girl berpeluang untuk menghukum dengan hanya satu percubaan seperti ini. Dan jelas bagaimana Putri Nurhaliza dengan sepakan yang cukup baik dan Syazwani yang melakukan kesilapan mudah. Dia cuba untuk melakukan tangkapan kemas, namun bola itu terlepas dan disitulah ketepaskan Spice Girls. Jasiah Jumilis menggunakan pengalamannya untuk menempatkan diri di kedudukan yang paling tepat untuk menghasilkan jaringan. Waktu sebenar sudah pun memasuki tempoh minit ke-70. Kita menantikan tambahan masa yang akan diberikan oleh pengada keempat. Apapun fokus kita kepada sepakan percuma ini. Apakah satu percubaan dapat dilepaskan? Oh, menjadi tepis keluar. Sekali lagi. Itulah dia jaringan pengikat yang dicari-cari oleh MBPJ. Berjaya untuk dihasilkan, berjaya untuk dicetak oleh Farahiyah yang juga kapten pasukan untuk MBPJ. Segala-galanya bermula dengan sepakan percuma daripada beliau sendiri. Kemudian jaringan berjaya dihasilkan di dalam rokok tak penalti Spice Girls. Satu jaringan penyamaan yang cukup dramatik di minit-minit yang terakhir. Bermula dengan hantaran dari Farahiyah, kemudiannya di situ follow up yang dilakukan oleh Henrita Justin yang berhempas pulas untuk mencari jaringan penyamaan, jaringan pertama di perlawanan ini. Rosdiana yang terus mengulangkan bola pada zona yang agak bahaya. Dan timbang whistle panjang untuk pengadil menamatkan perlawanan. Dan kedua pasukan terpaksa akur untuk membawa pulang satu mata saja. Jadi keputusan penuh, KL Spice Girls 1, MBPJ 1. Syabas diucapkan kepada kedua pasukan. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Terus setia bersama kami. Teruskan menyokong untuk pembangunan bola sepak wanita Selangor. FS Women Super League 2025. This is our time.